Dekatkan tumbler aku dan juga handphone aku. Hari ni aku dekat tempat craft tangan lah. Hari ni aku nak pergi buat batik aku rasa. Dekat Seaworks Batik Workshop ni. Jom kita try masuk. Saya nak buat satu. Boleh pilih? Loh. Kuda, ikan. Ini macam style. Saya nak ni lah. Saya tak pandai buat benda ni tau. Saya ajar dulu. Pakai apron dan pergi saya dulu ya. Saya pakai. Akak ni cikgu saya ke? Sekejap. Okay, ni colour basic kita. Kalau nak colour dia cair macam ni, kita kena letak je colour dia sikit. Lepas tu campur dengan air ni. Macam tu. Banyak tu? Kalau banyak lagi cair colour dia. Kalau nak normal colour je boleh terus ambil. Itu pekat lah. Kalau nak lagi pekat, kita tambah hitam saja. Kat sini ada brown dengan dark pun boleh guna. Alright. Okay, saya tunjuk dulu. Okay. Kalau nak buat tone macam ni, kena letak air dulu. Ambil colour yang kena. Basuh berus. So tarik je warna. Boleh? Okay, kalau tak, saya tak faham, saya tanya je. Saya dulu seni saya fail lah. Okay, basuh dulu. Ni, tak sikit. Lepas tu kita test colour dekat tisu. Okey, lagi, cantik. Awan colour apa biru. Dia kena tarik je tu. Cari macam tu. Saya dah pandai. So, sini berapa lama dah buka kak? Lama dah daripada umurnya umur 22, sekarang dah 50 lebih. Lagi tua daripada saya. Saya pun baru tahu ada tempat-tempat macam ni. Sebab sekolah dulu saya ni pemalas. Saya ni tak pernah pergi seni. Ni baru nak try. Ya, satu. Alamak. Nanti boleh je colour lain kat luar ni. Menjadi tahu yang kalau kau letak warna hitam dengan air kosong, so kau akan dapat colour ni. See? Warna kelabu, letak air dulu. Buat part ni dulu. Kelabu tadi, letak sikit ke atas. Dah, tarik ni sampai ke ujung. Macam mana tarik dia macam ni? Bawah. Oh, okey. Cantik. Saya nak gelap sikit daripada ni. Kenapa saya pakai yang besar? Saya pinjam. Cantik. So ya, bulat-bulat ni saya letak apa? Boleh nak biar putih pun boleh. Okey. Nak letak colour lain ke? Saya pink ke? Hari tu ada orang buat rainbow. Rainbow? Saya ada, mungkin ada 3 tone je colour kat sini. Mungkin 4. So basically tempat ni siapa-siapa yang korang rasa macam kau nak bawa family ke ataupun member ke, sesuai lah untuk siapa-siapa macam family datang. Baik. Tak. Cantik. Tengok tak siapa buat. Seorang si bos. Slow. Sikit satu. Sini satu. Aku nak letak warna pink. Cikgu, macam mana nak buatkan jadi pink, cikgu? Merah campur putih. So kena letak air dulu. Guna yang ni pun boleh. Ni saya nak guna. Ni tak sini. Boleh guna air ni. Dia nak sampai ke sini. Buruknya saya punya. Apa salahnya pink terus je lah. Korang patut pergi dulu tempat-tempat macam ni. Daripada korang habiskan masa berdating kat tempat useless macam tu. Aku nak power. Amazing. Dot. Ada warna brown, cikgu. Letak je. Hati-hati. Kena hati-hati, guys. Cantik. Menyeramkan lah benda ni. Jangan dekat-dekat sangat dengan line tu. Nak siap dah aku punya, guys. Cikgu, air tadi terpecik. Tak apa. Sikit lagi nak siap dah, guys. Dah, cikgu. Saya kena tunggu. Tadi cikgu takut saya punya rosak nanti, cikgu. Ni awak keringkan guna hair dryer. Berapa lama nak kena geser kalau awak keringkan benda ni? Kalau dia basah lagi